Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassallallahu wasallam ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah. Mengikut kiraan hisab, anak bulan tidak mungkin dapat dilihat setelah terbenam matahari petang tadi kerana terlalu kecil untuk dilihat dengan mata kasar. Yang demikian dikira tidak cukup syarat bagi bulan baru seperti yang telah dipersetujui oleh para ahli falak. Oleh yang demikian, esok adalah hari pencukup bulan Zulkaidah 30 hari dan awal bulan Zulhijjah bagi tahun 1431 Hijriah jatuh pada lusa Isnin persamaan 8 hari bulan November tahun 2010. Dan hari raya Idul Adha bagi tahun 1431 Hijriah jatuh pada Rabu persamaan 17 hari bulan November tahun 2010. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.